Okey, soalan yang pertama, berapa kerap cikgu melaksanakan PBD dalam mata pelajaran Bahasa Melayu? Cikgu melaksanakan PBD secara berterusan setiap kali sesi PDP Bahasa Melayu berlaku. Okey, setiap hari. Apakah kaedah pentaksiran yang paling kerap digunakan oleh cikgu? Kaedah pemerhatian yang paling kerap ni kaedah pentaksiran. Okey, yang paling banyak cikgu buat penyoalan dah dengan kaedah penyoalan dan kaedah pemerhatian. Faham. Apakah kemahiran yang paling mencabar untuk ditaksir dalam Bahasa Melayu? Baik, kalau untuk cikgu yang di SJKC ni mengajar dalam kelas yang lebih ramai murid yang bukan berbangsa Melayu, kemahiran yang cikgu rasa paling mencabar bagi cikgu ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Bertutur lah, especially bertutur. Kerana tahap mereka datang bukan daripada pengguna bahasa Melayu kan di rumah. Jadi tahap keyakinan murid pun berbeza-beza. Ada yang malu. Cikgu rasa kemahiran paling susah kemahiran bertutur lah. Okey. Adakah PBD membantu mengenal pasti tahap penguasaan murid dengan lebih tepat? Ya, betul. PBD memang membantu guru untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid dengan lebih tepatlah dan menyeluruh. Okey. Apakah cabaran utama pelaksanaan PBD dalam Bahasa Melayu? Cabaran utama bagi cikgu ialah kekangan masa untuk mentaksir semua murid secara individu. Bagaimanakah PBD membantu meningkatkan kemahiran bahasa murid? PBD ni dapat membantu meningkatkan kemahiran bahasa murid sebab guru memberi bimbingan dan maklum balas yang berterusan kepada murid. Adakah kehadiran murid mengganggu PBD secara menyeluruh? Ya, betul. Kehadiran yang tidak konsisten boleh menjejaskan proses pentaksiran dan perkembangan murid. Okey, itu saja. Terima kasih.